masalah macam ni. Mesin berpusing waktu spin, tapi baju dekat bahagian dalam tak kering, basah, lembab lagi kan. So siapa ada masalah macam ni, spin tak kering-kering, korang wajib tonton video ni. Saya sharekan jalan penyelesaian dia secara DIY saja. Okay, assalamualaikum semua. So saya ada satu unit mesin basuh Samsung ni, customer saya hantar ke kedai. Dia kata masalah dia spin baju tak kering. Apa masalah dia tu? So biasanya lah kalau spin baju tak kering ni, dia ada dua je lah kemungkinan. Yang pertama belting, yang kedua kapasitor. Tapi kita check dahulu apa masalah dia. So saya akan sharekan dengan korang step by step dia. So langkah yang pertama apa nak kena buat? Pertama sekali kita tutup dia punya plug dan kita cabut. Pastikan washing machine dalam keadaan switch off. Kemudian kita nak balikkan dia punya washing machine ni supaya kita dapat lihat dia punya belting dia. So belting ada dekat bahagian bawah, kita terbalikkan dulu washing machine. So mana yang ada cover dekat bahagian bawah ni korang buka dulu. So kita dah nampak dah dia punya belting dia. So dah nampak dah dia punya belting dia. So ini adalah belting dia. So kalau korang nampak belting dia tu kendung, korang tegang dulu sebab salah satu punca spin tak kering adalah disebabkan belting. So jadinya kita tengok macam mana nak tahu belting tu kendung ataupun tidak, nanti saya sharekan dengan korang. So kalau korang tekan belting ni macam ni, terlampau apa orang cakap, terlampau kendor sangat macam ni, bermaksud dia dah kendor lah. Okay, belting ni dia memang boleh kendor sendiri dah selepas kita dah pakai 5-6 tahun. So jadinya macam mana cara nak tegangkan dia? So dekat atasnya dia ada satu skru dan dekat belah bawah ni pun ada satu juga skru. So kita kena longgarkan skru dia ni terlebih dahulu. Hanya sekadar longgar sahaja ya, jangan sampai dia tercabut, nanti susah kerja korang. Okey, so alhamdulillah kita dah longgarkan kita punya skru motor kita. So sekarang ni kita nak adjustkan dia punya motor tu supaya belting kita tegang. So macam ni cara dia. So bila korang dah longgarkan, korang dah boleh gerakkan motor ni tau. Nampak tak ni? Bila saya gerakkan ni, korang boleh nampak tak? Dia ada belting tu automatically dia tegang. So jadi kita tegangkan sikit, agak-agak macam ni. Okay, jangan terlampau kendor. Macam ni kendor sangat. So agak-agak macam ni. Okay, ni cun. So kita ikatkan semula skru dekat bahagian atas. So bahagian bawah pun kita ketatkan juga. Alhamdulillah kita dah tegangkan. So tegang yang cantik dia macam ni dia macam ni. Bila kita tekan tu dia tak terlampau kendor. Bila kita nak pusing tu dia tak terlampau berat. Maksud bila kita pusing pakai tangan tu dia lembut je. Kalau kita pusing macam berat, bermaksud dia terlampau tegang. Jap. Sebelum saya nak tunjukkan yang kedua tu apa. So kalau korang nak belajar repair mesin basuh dan peti sejuk, korang kena dapatkan panduan DIY dari saya. So yang ini adalah panduan DIY membaik pulih mesin basuh jenis auto. So ada banyak, ada mesin basuh auto, dia ada mesin basuh inverter, ada peti sejuk 1 pintu, 2 pintu. So korang boleh dapatkan dekat kita punya dekat TikTok shop kita lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau korang nak servis aircon, boleh guna produk pencuci aircon kita VC Pro. So point yang kedua, kalau korang baringkan washing machine korang tengok belting korang okey. Tak kendor lah kan. So apa nak kena buat kalau spin tak kering? So korang kena check dia punya kapasitor pula. Kapasitor dia yang mana satu? Yang ini. Ini dia punya kapasitor dia ni. Kebiasaannya kedudukan dia duduk kat belah bawah ataupun dekat bahagian tepi lah. So kalau korang tengok kapasitor ni dah pecah, dah bengkak, dah keluar minyak, korang tukar je kapasitor ni. Sebab kapasitor pun boleh jadi punca mesin basuh kita spin tak kering. Okey, jom kita nak testing kita punya mesin dah boleh spin ataupun tidak. So kita pasang balik plug, kita onkan washing machine, kita adjust pada mode spin, lepas tu kita tekan start. Dah berpusing dah. Alhamdulillah, kau nampak tak? Dia dah ligat dah macam tu. Alhamdulillah dia dah berpusing dengan ligat dia. So kita tengok sekarang kain pun dah kering seperti biasa, normal macam mesin basuh biasa. So kalau korang ada masalah mesin basuh, spin tak kering, cuba try dua perkara yang saya sebut tu tadi. Nak jimat apa? Kita DIY je.